Hello guys, welcome back to my channel Putra, and today kita akan bermain satu game Among the Sleep. Okay, saya rasa game ni berdasarkan kisah budak kecil yang hidup dengan mak dia. So kita pun tak tahu jalan ceritanya macam mana. Yang saya tahu pasal tidur je, sebab sleep. Okay, tak apa, jangan tunggu masa, jom kita start dulu. Tengok option dulu. Oh, baju tu boleh tukar lah guys, mantap. Warna purple. Okay, new story. Okay. Oh, berdebar nak main game ni Kat mana ni guys? Alamak. Ada bunyi burung. Bunyi apa tu? Hey sweetie, did you finish your drink already? Dah. Careful. Oh, It jatuh. might break. Wah, main the trick. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Kita jadi baby lah guys. Baby ke budak ni? Baby lah guys. Okay, Let's see. There and there. Mak buat apa tu? Saya tak nak. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Iyanya, gerakan mak. Ya. Happy birthday, sweetie. Wah, terharu ya saya. Terima kasih mak. Dah 2 tahun I think I know umur saya 2 tahun someone ke who's mak? ready for some cake. Oh, Chugga 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 choo choo. Here it comes tak through sedap. the tunnel. Choo choo. Baru nak makan. Aduh. I'll be right back. Nak ke mana mak? Mak. Janganlah tinggal saya seorang mak. Oh mak. Astagfirullahaladzim. Kenapa cakap no? Mak, ada marah seseorang ke? Hey you. Wah, hadiah. Look what I found. I wonder what it is. Tak Why don't we tahu. go upstairs and find out? Okey, jom kita naik ke atas. Oh, jangan angkat. Oh my. Oh, How mak. much cake did you have? Padahal jebisan je. Oh, mak. Lubang hidung mak besarnya. Nasib baik bersih mak. Kau tak ada. Bau busuk. Wow, so detail ya guys game ni. Creeper Studio. Alamak, kegelapan ya guys. So maksudnya game ni berdasarkan budak untuk 2 tahun. Ya, biasalah budak kan. So dia boleh nampak macam-macam. Hijabnya pun terbuka. Okay, let's start. Ya, jauhnya biliknya. Ini ke bilik kita? Wow. Here we are. Well, let's see what's inside. Tak nak tidur awal. Apa tu? Saya nak tengok. Wow. Okay, sweetie. Apa? Play for a bit. Saya nampak teddy bear. Hehehehe. Mana nak buat gimana mak? Mak?
Alah. Yes. Okay. Mak dah tutup pintu. Ini hari kita yang punya. Kita boleh gerak. Ya. Telegram guys. Ya. Bola besarnya. Okay. Lepas. Bantal. Biliknya besar juga ya guys. Untuk seorang muda. Nikah muda. Baby. Jom. Mantap. Oh, faham. Maksudnya kalau jalan dia slow. Kalau coach dia boleh laju. Yang biasa lama rangkak kan. Boleh lompat. Ni kalau lompat. Oh. Boleh jalan laju. Kiranya berdiri tapi berjalan laju. Ini budak ke robot? Push them. Oh. Okay. Sekarang tujuannya kita nak ambil ni kan. Kotak ni kan. Sebab kita dah nampak teddy bear tu. Macam mana nak naik? Akan ni tak boleh. Ada simbol tangan. Ya, ini yang kita mahukan. Tak payah tunggu mak. Ini mainan saya yang punya. Ya, susahnya. Berat macam 100 kilo. Tangkut pula. Alamak. Ya. Wash. Mantap. Okey, jom kita naik. Berkat throw. Naik balik. Tak payahlah pegang. Naik balik. Ya. Alah, menyemaklah gajah ni. Shush. Gajah tak bagus. Ya. 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 Tak ada guys. Mana teddy dia? Alamak. Kat mana? Peti tu terbuka lah guys. Dia ketawa. Itu ke teddy tu? Bismillah. Hey, alamak. You found me. Itu guys. Terkejut. My name is Teddy. Nice to meet you. Kebetul. Hey, nama yang Teddy. what's your Takkan meruang kan? We deserve respect. Ted, shut up. Fine. Nama saya Bobo. Not much of a talker yet, eh? Memang tak bercakap pun. 2 tahun. Tapi Let's play pandai the lari. game. Game apa? Nak ke mana tu? I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Okay. There's so hiding, Come here. guys. Turn around and cover your eyes. Turn around. Okay, pusing. And cover. Oh. Ini bukan cover. Ini macam nak pause je. Masuk balik. There. You can look now. Alamak. Teddy hilang. Teddy ada kat sini. Dia suruh cari gajah, guys. Warmer. Okay. Getting warmer. Okay. Pretty warm. Pretty warm. Okay. Super warm. Super warm. Jumpa. Hehehe. Super warm. You found it. Tengoklah, otak saya gelika. Tak macam otak awak, Teddy. Otak awak kecil. Wow. Is that a music box? Does it work? Mungkin.
Dia nak pergi ke musik box, guys. Sebelum tu. Ya. Ambil bola. Ya. Gol. Cua. Ya. Semua tak tumbang. Kenapa lah saya bawa ke sini? Tahu tadi tarik laci ni boleh naik ke atas. Do you think the music box still works? Berfungsi. Ya, kot. Berfungsi kot. Okey. Jom. Sanalah, Teddy. Ya, naik. Lukisannya ini lukisan baby ni ke? Wow. Do you think the music box still works? Sampailah. Sekejap. Saya try. That's a nice melody. Melodi ke? Macam bukan. Macam musik rock. Aduh. By the way, game ni not bad, guys. Boleh lah grafik dia. Dia ke tak ingat ke stay situ je. Bunyi burung kuat What's this? Buku dari saya. Kenapa 5 thirsty animals upon a dry hill. We could use a drink, they sang, and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fairly well. Dah lah tu Teddy. Ngantuk dah. Aduh. Tinggalkanlah buku tu. Oh, apa? Siap. Does it run? How do you start it? Nak start dia tekan button lah. Round and round. Round around, best you can just Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Oh, bawa dia Okay, jom. You need someplace very Biasa koyak-koyak. Bukan baru lagi ke? How about your closet? Mau pergi mana? Amari? Buat apa? Saya tak suka gelap, saya suka terang. Alamak. Jomlah. Teddy nak sangat kan? Jom kita pergi. It has to be darker. Shut the doors completely. Alamak, kena gelap juga ke? Teddy ni macam madam lah. This will do Gelap, nicely. tak boleh buka guys. Guys, tak boleh buka. I hope there are no monsters in here. Memang tak ada monster kan? If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. Tak You might nak, feel nanti a koyak. bit safer. Bercahaya Teddy ni. Guys, bukan kamar ni tadi ada belakang ni je peninding. Asal boleh tembus sini guys? Imajinasi saya ke ataupun game ni I yang don't think we're supposed to be here. We must be careful. tahu pun saya pun tak sedar hati Teddy. Asal boleh ada kat sini? Boleh masuk dalam lampu guys. Okey. Asal bejat. Did you hear that? Dengar. Asal malam-malam bang koyak? Something's coming. Alamak, apa tu? Kita buka. There you are. What are you doing in the Ma. closet? Saya are you suka playing duduk with dalam your friend? almari sebab mak Hello, tak suka Mr. layan Bear. saya. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from mommy. Ya, I kenapa hope pula? you had a good birthday. Dinding ni tak ada guys. Mommy would be very sad if you didn't. Sedih And now it's time for bed.
Awal lagi guys. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Bau busuk. Kenapa nak tidur sekarang? Every little terang boy and girl lagi is lah, sleeping Mak. all over the world. Tak nak just for tidur. Alah, dia dah keep them. buka dah lagu campi dia tu, guys. Good night, hon. Dah malam guys. Berapa jam saya tidur? 24 jam ke? Lebih 8 jam. Okey. Teddy, bangun Teddy. Mak tak ada. Teddy. Pintu terbuka. Yes, boleh keluar. Ada something guys yang ambil dia. Siapa yang ambil Teddy itu? Shh. Jangan bising guys. Benda ni tolak pula. Alamak. Dia tergolekkan guys. Mak. Teddy guys. Teddy dengan Mak. Bangun. Tak boleh. Rasanya kotak kosong kan. Asal boleh tergolek? Ada something lah guys. Korang dengar tak guys? Bunyi macam bayi. Saya rasa tu Teddy lah. Jom kita naik. Buka pintu. Bayi budak zaman sekarang dah pandai buka pintu sendiri. Nampak tu? Mak. Pintu terbuka. Bunyi macam dekat dalam mesin basuh je. Rame. Ada amari lagi guys. Itu baju saya ke? Berstepanya. Dah macam tempat sampah dah. Relax. Tak boleh buka guys. Makan. Okey. Siapa basuh? Kan batu Teddy. Thank you. Saya dah agak dah Teddy punya. Something's not right. Not right. I need to find your mother. Nak kena semak dia. Okey, jom. Asal lah mau kepam. Padahal baru lagi ni. Bunyi apa tu guys? Tolong. Pintu terbuka guys. Jom kita explore dulu. Mana tu ada barang. Okey, saya rasa macam tak sedar hati lah. Kena buka jugalah guys pintu ni. Kena turun juga. Okey, jom. Kita turun, jom. Kita turun 1, 2. We have to be very quiet. We can't let it find us. Apa yang nak cari kita guys? Shh. Dalam ni tak ada apa-apa guys. Tak ada apa-apa dalam ni. Relax. Jom kita mangkap. Asal sampai dia pun jatuh.
tingkat 2 punya tadi kat atas Satu tu. Ada yang jatuhkan guys. Apa benda tu? Kau nampak tak guys? Ada something tadi kat tepi tu. Siapa tadi tu? Pencuri ke? Saya tak takut lah. Saya ada Teddy. Teddy saya power tau. Tak ada apa-apa guys. Kat sini tak ada apa-apa. Kosong. Bunyi bunyi apa tu? Padahal bunyi TV. Alamak, kat dapur pula guys. Sabar. Jangan bising sangat. Siapa yang jatuhkan tu guys? Relax. Saya buka. Tak ada apa-apa guys. Aduh, relax. Ini semua cuma hayalan. Ini apa tadi tu? Saya dah seram sejuk dah guys main game ni. Berani betul baby ni. Gagal kena cik mak dia. Bertahan. Mak. Dengar macam bunyi hujan. Betul hujan guys. Tapi bunyi macam dekat dalam bilik air Relax, sabar. Tak ada apa-apa guys. Berdebar kan. Aduh. Bunyi apa tu? Tuk tak. Teddy, saya perlukan awak. Pelopong tu jom. Alamak. Nasib baiklah merangkak boleh buka Teddy guys. Lampu yang bergerak guys. Okay. Risaunya. Masalahnya tempat lampu tu bergerak. Jom. Ini semua cobaan. Bangun. Tu pintu ni nak kena panjat laci guys. Aduh. Bunyi apa tadi tu?
Okey, ngam. Panjat. Ya. Relax. Sabar. Mantap. Pandai bayi ni. Bayi lagi. Baby. Oh. Mak. Mak tidur ke, Mak? Saya datang ni dengan ketakutan. Gambar mak ayah dia berpisah, guys. Relax. Okay. Mak. Asap pintu tutup sendiri. Mak. Kipas gerak sendiri, guys. Itu macam suara mak dia je. Mak. Ada something ke dalam ni? Tak ada, guys. Mesti ada beg merah tu. Apa teddy ke, guys? Asal penuh dawat dia punya ni. Dia punya jalan je. Merisaukan dia punya ni baju kot dia hitam ni. Dah macam ni dah. Apa? Dah macam benda berdiri. Mak macam patah balik. Tu. Astaga. Aduh. Terkejut saya. Mak. Aduh. Betul. Tak ada apa-apa, guys. Jom, gerak. Jangan stay sini lama sangat. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu, guys? Bukan tak ada pintu ke, guys, kat sini, guys? Apa terjadi? Okay, jom kita teruskan. Besar dia punya lampu office. Jom gerak. Ya, dah macam dalam air dah. It's her. Hey. Hello? Tapi bukan dia lah, guys. Macam bayangan mak dia. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Mungkin kan memori mak dia. Kita ambil je. Oh, hilang, guys. Betul-betul bilik bawah tanah. Siapa dia? Oh, memori mak dia punya. Ini dah macam trompet, guys. Okay. 1, 2, 3.
Oh. Are you alright? Oh, boleh lah. Kat mana ni? Oh, what is this place? Tak tahu. Teddy, kat mana ni? Jom. Teman saya. Dah macam dekat dunia alam lain tau. Tapi asal ada banyak bintang, guys. Bilik bawah tanah besar sampai macam ni A playhouse? What's that doing here? Playhouse. Oh. Okey, jom. Hello? Is it locked? Oh. I might be able to open it from the inside if you help me up. Okey, kamu naik. Ya. Udah ketawa, guys. Okay. Whoa, look at this place. Wow. Besar tempat dia. Dah macam Listen, tempat mesin there it is again. It sounds like it's coming from behind this Suara door. mak budak ni ada kat There belakang must tu. be a way to open it. Agak-agak macam It mana, seems guys? like these are connected somehow. Jangan cakap kena bakar benda ni. Memang ni kan pen dan mak dia. Maybe it requires some sort of key. Betul lah. Is there anything we can use? Terpaksa lah. Ambil. Okay. Kena tutup. Ya. Okay. Lepas tu kita pusingkan. Wow, berasap, guys. Weh, apa jadi? Look! Buttons. Sampai sini. Kira memori mak dia. Kiranya kita kena kumpul 4 item, guys. What happened? Why didn't it open? Kena bersamaan. So try. Maybe we have to press both at the same time. Jom. 1, 2, 3. Okay, ngam. That's it. It seems like the memory you shared with her unlocked the door. Ya, betul. Maybe if we can find more memories like this, it might Memori. bring us to her. It looks like we need 3 more. Okay, guys. Nakkan kumpul 4 item Tak apa. Saya rasa video untuk part ni, untuk part 1 sampai di sini dulu. Saya akan bersambung untuk part 2. Okay. See you next time, guys. Bye.